Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang Dasar Pembangunan Malaysia 2013 hingga 2025. Pengenalan bagi PPM adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan pelan transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ini bertujuan meningkatkan kualiti, akses, ekuiti dan kecekapan sistem pendidikan negara agar setanding dengan standard antarabangsa. PPM juga memberi tumpuan kepada pembangunan murid, guru, kepimpinan sekolah dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Seterusnya, visi dan aspirasi melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, menyediakan pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa dan juga dapat membantu murid yang mempunyai 6 aspirasi utama, iaitu yang pertama adalah pengetahuan. Murid menguasai ilmu dan sentiasa berusaha menambah pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid mampu berfikir secara kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Murid berupaya memimpin diri sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. Yang keempat, dwibahasa. Murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid mengamalkan nilai murni serta mempunyai akhlak yang baik. Yang keenam, identiti nasional. Murid mencintai negara, menghormati kepelbagaian dan menghayati semangat patriotisme. Prestasi semasa. Yang pertama, meningkatkan kadar enrolment sekolah. Yang kedua, keputusan pentaksiran menunjukkan peningkatan dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, masih terdapat jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Yang keempat, kekurangan kemudahan di sesetengah sekolah. Yang seterusnya, pembelajaran murid. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, penggunaan teknologi digital dalam PDP. Yang ketiga, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Yang keempat, pentaksiran yang lebih menyeluruh. Guru dan pemimpin sekolah. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, latihan berterusan kepada guru. Yang ketiga, pemimpin sekolah dipilih berdasarkan kompetensi. Yang keempat, mengukuhkan budaya sekolah cemerlang. Transformasi kementerian. Yang pertama, menambah baik sistem pengurusan pendidikan. Yang kedua, penggunaan data untuk membuat keputusan. Yang ketiga, memperkukuh accountability sekolah. Yang keempat, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Kemudian, untuk struktur sistem, terdapat 4 isi yang akan dihuraikan. Yang pertama, pendidikan prasekolah hingga menengah yang lebih tersusun, iaitu PPPM, menyusun sistem pendidikan dari peringkat prasekolah hingga menengah supaya pembelajaran murid lebih terancang dan berkesan. Yang kedua, tempoh persekolahan selaras dengan standard antarabangsa, iaitu tempoh persekolahan diselaraskan dengan amalan antarabangsa bagi memastikan murid menerima pendidikan yang berkualiti. Yang ketiga, penekanan kepada pendidikan inklusif, iaitu PPPM turut memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk belajar dalam persekitaran yang sesuai dan inklusif. Dan akhir sekali, yang keempat, peluang pendidikan yang sama kepada semua murid, iaitu setiap murid berhak mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira kaum, lokasi atau latar. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pelaksanaan pelan tindakan. Pelan ini dilaksanakan dalam 3 gelombang, iaitu pada gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Untuk gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020. Dan akhir sekali untuk gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025. Untuk gelombang yang pertama, ia merupakan tentang menyokong guru dan meningkatkan asas sistem. Gelombang ini memberikan tumpuan kepada meningkatkan kualiti guru serta mengukuhkan asas sistem pendidikan. Manakala untuk gelombang yang kedua,
iaitu untuk mempercepat penambahbaikan sistem. Gelombang kedua ini memberi fokus kepada mempercepat pelaksanaan pembaharuan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan. Dan akhir sekali, untuk gelombang ketiga, untuk melahirkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Gelombang ketiga ini bertujuan untuk melahirkan sistem pendidikan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, PPPM 2013 hingga 2025 merupakan pelan transformasi pendidikan yang menyeluruh. Pelbagai kejayaan telah dicapai, namun masih memerlukan penambahbaikan. Kerjasama kementerian, guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting bagi memastikan matlamat pendidikan negara tercapai.